adalah pre-lab 1. Okay, pre-lab ni boleh download ataupun ambil dekat Feeboard lah. Okay, Feeboard bahagian praktikal, dalam tu ada pre-lab lah. So, dalam pre-lab ada pre-lab chapter 1. Okay, so eksperimen untuk yang pre-lab adalah measurement and uncertainty. So, learning outcome is student will be able to describe the technique of measurement and determine the uncertainty of length of various object. Okay. So, ini adalah contoh lah. Dulu kita guna banyak. Okay. Ada length, mass, time, electric current and temperature. Okay, so simbol, you tahulah simbol. Okay, unit, meter, kilogram, second, ampere, Kelvin. So, measurement instrument yang sesuai, meter rule, vernier calipers, micrometer, screw gauge. Electronic balance lah untuk mass. Time, stopwatch boleh, spot timer boleh. Electric current guna ammeter. Temperature kena guna thermometer. Okay, so apa yang sesuai untuk measure diameter of a coin? Vernier calipers lah yang sesuai. Okay, alright. So, micrometer screw gauge is usually used to measure the diameter of a thin wire or the thickness of the paper. Kita guna micrometer screw gauge. Okay. So, complete table 2. Ni table 2 yang kena complete. Maksudnya nak bagi berapa bacaan. Okay, untuk pembaris 0.1 cm. Untuk vernier calipers ni you boleh ubah jugalah. You boleh tambah kat situ. Plus minus 0.02 cm. Plus minus 0.01 mm. Sekejap. Plus minus. Plus minus 0.02 mm. Plus minus 0.02 cm. Ada juga yang baru ni. Dia kau tambah tolak jadi 0.05 pun ada. Okay. So, next adalah measuring instrument. Untuk micrometer screw gauge lah 0.01 mm. Uncertainty mesti ada plus minus cara nak tulis tu kena ikut betul-betul. Okay, seterusnya. Okay, state 2 type of reading. Macam tadilah kita belajar ada 2 types kan. Single reading and repeated reading. So, repeated reading of the measurement is given by A, B, C, D, E, F. Write the equation of the average value and uncertainty. So, dia suruh wakilkan sahaja. Jadi, untuk dapatkan average value, A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F, bahagilah dengan 5. Okay, untuk uncertainty X, okay. Average value tolak dengan reading A. Tambah dengan average value tolak dengan reading B dan seterusnya sampai habis sampai E, bahagilah dengan 5. You dapatlah uncertainty. So far okay? Okay, good. Alright, so next adalah eksperimen untuk complete table 3. Okay, ni adalah, nak cakap je lah. Okay, length of a book guna apa? Diameter of the spherical object guna apa? Width of the square object guna apa untuk kira? Dan dia punya smallest scale. Sebab tu ada student tanya saya, cikgu, vernier scale, dia punya vernier scale untuk vernier calipers berapa? Bukan 0.1 cm. Okay, boleh. 0.1 cm boleh, 0.02 cm boleh, 0.1 mm ataupun 0.02 mm. Boleh, bergantung kepada vernier calipers jenis apa yang kita guna. Dia akan bagi tahu dekat ujung tu. Okay, so type of reading, single point ke 2 point? Yang ni 2 point, yang ni vernier scale lah. Okay, sebab dia ada scale. Okay, so next adalah determine the reading of the following measurement. Okay, nampak tak main scale di dalam cm? Okay, ini kalau perasan dia punya scale ni adalah 0.01. Okay. So, dia punya ni adalah main scale. Main scale dalam cm. Vernier scale dia dalam cm juga. Okay, sebab bacaan dia cm. Okay, so kalau tengok dekat sini, reading yang kena dengan dia adalah main scale dulu. Baca main scale sebelum kosong, 1.1 cm. Okay, lepas tu tengok kat mana garisan yang sama kan. Okay, kat 7. Jadi, berapa sengatan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kita cuba kira ada berapa scale di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Maksudnya 10 bahagi dengan 20 scale.
Jadi satu yang kecil ni nilainya 0.5. 0.5 cm. Cm ke mm ni? Mm lah. Okay, 0.5 mm. Okay, jadi bacaan awak yang sama tadi 7 kan? 7. Jadi berapa kotak kepada 7? 14. 14 darab dengan 0.5 you dapat 7 mm. So tukar kepada cm bagi dengan 100. Okay, dapat 0.07. Okay, so macam mana nak tahu saya kena bagi berapa? Kita tengok main scale dia ni. Kita nak cari dia punya uncertainty satu sengatan tu berapa nilai kan? Tapi ni mm lah. Okay, so untuk yang ni, okay, cuba tengok ada berapa sengatan vernier scale? Ada 10. Kena bahagi dengan berapa kotak? 10 kotak. 10 bahagi dengan 10 dapatlah 0.1. Sorry, 0.01 kan. Okay, maksudnya kat sini 10 bahagi dengan 10 kotak ni dalam mm. So dia akan dapat 1 mm. 1 mm sama dengan plus minus 0.01 cm. Okay, kenapa dia dapat 2 kat sini? Sebab 2 ni yang sama. Jadi ada dua sengatan, 1, 2. So 2 kali dengan 0.01 cm dapatlah 0.02 cm. Okay. Ini adalah micrometer screw gauge. So 2.5 garisan kat sini 3.8. Okay, so maksudnya main scale 2.5 mm, vernier scale dia 0.38 mm sebab dalam mm kan. Okay, actual reading ni terus tambahlah 2.88. Samalah macam kes ni. Okay, yang kes ni 5.56. Okay, 6.5. Nampak pun satu garisan kat sini. Ada lekuk garisan sini. Okay, 6.5 mm. Dia tepat-tepat dekat kosong. Okay, so maksudnya vernier scale kosong lah. Actual reading 6.5 mm. Okay, lepas tu data analisis dia suruh complete table tu. Jadi kita completekan table. Nampak tak semua reading? 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi dengan 5 dapat average. Okay, dapat average. Okay, once you dapat average, you tolak dengan setiap satu bacaan. Dapatlah change of average value. Average reading Okay, dapatlah dia punya certainty for diameter of a ball bearing. Okay, so cara penulisan ingat kena ikut decimal point bagi certainty. Paling maksimum selalunya ikut pada alat. Kalau contoh you dapat kosong. Contoh you ukur ni dapat kosong. Apa you kena buat tadi? Kalau tiba-tiba ukur ni dapat 0.00 mm. So ingat kena cari dia punya alat. Kalau contoh you guna micrometer screw gauge, you tukar jadi 0.01 mm masa buat final reading. Okay, contoh macam ni lah. 2.51 plus minus 0.01 mm. And then percentage uncertainty jangan lupa kira ya. Okay. So, ni adalah dia punya precaution untuk eksperimen. Use appropriate instrument for each measurement. Check the accuracy of the instrument before taking data. Check the zero error before taking data. Make sure the observer eye perpendicular to the scale before taking the reading. Keep the ruler parallel to the edge of the book when taking the reading. Okay, so enjoy performing your experiment 1, measurement and uncertainty at your home. Okay, jangan risau, insyaAllah. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu saya lah ataupun bincang dalam grup. Boleh je, tak ada masalah. Kita sama-sama belajar. Okay, itu saja untuk amali minggu ni. So, jumpa minggu depan untuk eksperimen 1.